Assalamualaikum dan salam sejahtera sahabat. Okey, video kali ni aku nak tunjuk cara-cara nak login apps ni Hot IPTV ni. Ni untuk user-user smart TV je lah. Tak kira lah korang smart TV Samsung ke, LG ke, Hisense aku tak pasti ada ke tak ada. Tapi yang macam ni depan aku ni aku pakai Samsung. Okey, Samsung. First korang pergi dekat App Store TV korang tu lah kan. Macam ni App Store. Lepas tu korang search apps Hot IPTV. Okay, lepas korang dah install. Okay, bila korang buka, first kali macam aku ni pasal aku dah ada ID, so dia akan keluar macam ni. So untuk yang user-user yang tak ada ID, yang first time lah kan, untuk nak pakai, dia akan keluar dekat sini. Dia akan keluar QR code. Dekat sini dia akan keluar QR code. Contohnya macam gini lah. Okay, dia akan keluar QR code macam ni kan. Okay, so QR code ni korang scan pakai handphone korang. Okay, aku tunjukkan korang cara dia Sekejap korang scan pakai kamera ataupun pakai scanner dekat handphone korang lah. Sekejap korang scan pakai Google Lens pun boleh. Okey, macam ni. Korang ambil handphone, korang scan. Okey, dia dah keluar kat situ. Okey, korang tekan search. Okey, nanti automatik dia akan masuk dekat website dia lah, dekat handphone korang. So, korang login daripada handphone. Okey, contoh macam gini. MAC address ni korang pastikan MAC address dengan korang punya TV sama. Macam ni MAC address ni kan. Dengan sini sama. Okey, lepas tu dia punya source ni ikut pada korang punya file tu. Sama ada pakai Extreme Code ke, M3U ke, macam aku pakai Extreme Code. Okey. Lepas tu host, username, password ni korang kena isi lah. Ikut pada seller yang korang beli tu. Sama sebiji, sama macam mana yang diorang bagi tu korang kena isikan. Playlist name ni korang letak je lah apa-apa nama korang. Okey. Okey, lepas tu korang tekan save. Bila korang tekan save, automatik dekat korang punya TV. Okay, bila korang dah tekan save dekat handphone, okay, dekat TV korang tekan je ni, reload. Nanti automatik dia akan masuk macam gini. Dia akan automatik masuk macam gini lah. Right? So, itulah cara-cara macam mana nak guna dekat Hot IPTV ni. Okay, mana yang tak faham, korang boleh komen, ataupun korang boleh inbox aku ke apa semualah. Alright, semoga video ni bermanfaat. Assalamualaikum. Layan.